Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Kak Fiza dapat order yang ni saiz 6, saiz M. Yang ni dia nak makan untuk family dia. Kak Fiza offer untuk letak dalam Tupperware macam ni. Tupperware macam ni kan. Untuk makan, tapi dia tak nak, dia nak pulut berhias juga. So kita akan buatlah pulut berhias untuk dia makan bersama family. Tak ramai jadi dia ambil saiz kecil. Sebelum ni Kak Fiza ada buat pulut yang letak serunding dekat tengah-tengah tau. Tapi yang ni dia request serunding yang lapis layer serunding. Ini family dia kali keempat rasanya dia tempah dengan Kak Fiza. Ada yang tanya ni kertas minyak ke? Bukan kertas minyak, ni kertas bungkus nasi. Pastikan letak, jangan terbalik pulut tu nanti melekat. Proses masak pulut ni lama, sebab itu tak boleh tiba-tiba nak memang tak boleh. Sebab lama. Proses rendam saja mestilah lebih 4 jam untuk hasilkan pulut yang baik, pulut yang cantik. Lepas tu bergantung juga jenis pulut. Kak Fiza memang pakai pulut siam, pulut susu Thailand, angsa emas. Kak Fiza tak pakai pulut biasa. Okey, dah siap selapis. Baru kita letak serunding. Serunding, pastikan guna serunding yang betul-betul kering. Dah siap. Lapisan kedua, serunding. Okey, lepas tu kita masukkan lagi pulut. Nampak macam sikit kan? Banyak. Bila kita dah tekan dia, sebenarnya banyak pulut ni. Tahu tak, kalau ikut market betul-betul kan, diorang jual pulut yang tak berhias pun 300 gram RM8 untuk pulut sahaja. Kalau pulut Thailand ni lah, pulut ni. Sebab pulut ni kita makan pun tak angin. Memang tak ada angin. Dia tak macam pulut kita. Pulut susu Thailand dengan pulut susu Malaysia berbeza. Lain Ini boleh makan ni 8 orang, 9 orang pun boleh makan portion ni. Cuma makan sikit makan banyak lah. Kak Fiza buat pulut kuning memang ambil masa 6 jam, 7 jam ke 8 jam. Sebab belum masuk proses rendam tau. Proses rendam dia mesti 4 jam ke atas lah. Kukus dia je 1 jam lebih. Kukus kena lama sikit lah. Lepas tu proses menghias tu memang kena termenung lah kejap. Untuk dapatkan, untuk hasilkan hiasan yang menarik. Itu belum lagi mendekor bunga, buat bunga dia, lepas tu rendam dengan air batu. Ambil masa, semua ambil masa. Sebab itu kalau order last minute ni memang terima je lah ya, redha je apa yang korang dapat. Sebab memang ambil masa. Okay.
Pulut jangan terus terbalikkan. Panas-panas. Okey, kita telangkupkan tapi jangan terus buka loyang dia. Nanti pulut tu jadi kembang, benyek, tak cantik jadinya. Okey, yang ni Kak Fiza nak buat hiasan belah sini. Belah sini nak buat hiasan, so Kak Fiza letak tepi sikit. Ambil space sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sini nanti Kak Fiza nak letak bunga. Nak tengok tak? Komen cepat siapa nak tengok hiasan ni. Ni selepas setengah jam baru Kak Fiza angkat dan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Siapa yang tak nak tengok Kak Fiza hias pulut ni? Yang ni dah siap. Siapa nak tengok cepat komen. Nanti Kak Fiza upload lagi.